Selamat sejahtera Puan. Selamat sejahtera. Boleh Puan perkenalkan diri dan kongsikan bagaimana perasaan Puan melihat anak mendaftar di SMK Sultan Ibrahim ini? Nama saya Chan. Saya ada 5 orang anak kat sekolah ni. Yang 3 sudah habis sekolah. Ini yang kelima. Kali kelima saya datang daftar untuk anak. Kawasan sekolah ni memang baguslah. Lepas tu indah, cantik. Makanan kantin pun sedap. Lagi cikgu-cikgu pun baik, mesra. Lepas tu kalau anak saya ada apa-apa masalah, cikgu pun ada telefon, ada bincang, buat bincang. Lagi satu, pengetua pun sangat comel. Sangat gurau. Perasaan Puan, adakah Puan gembira? Sungguh gembira? Ya, Okey, betul. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa harapan Tuan terhadap pihak sekolah yang dalam mendidik anak di tingkatan 1? Harapan saya untuk bagi lebih baik untuk murid-murid dan untuk pelajaran yang lebih baik untuk murid semua dan didikan yang okey. Lebih jangan ada yang layanan murid yang disisihkan ke apa ke kalau boleh seratalah semua. Untuk guru-guru di sini semua ajar murid semua serata, jangan ada yang budak yang kurang diketepikan apa semua. Jadi kita nak semua sama rata. Okay. Baik, terima kasih Tuan. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Boleh Tuan perkenalkan diri? Okey, nama saya Vinod. So, saya datang daripada Indapura. Okey. Apa pesanan Tuan kepada ibu bapa lain yang mungkin rasa gementar hantar anak ke sekolah pagi ini? Okey. Minggu depan Isnin dah kena buka sekolah. So, hari ini kita datang untuk pentadbiran daripada guru besar. So, kita nak kena tahu bagaimana sekolah ni mengadakan peraturan dia, disiplin dia macam mana dan masa dia dan semuanya lah. Baik, terima kasih Tuan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cikgu. Pertama sekali, apakah amanat atau harapan utama Cikgu buat anak-anak yang baharu tingkatan 1 yang memulakan langkah di SMK Sultan Ibrahim? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali ialah saya sangat berharap anak-anak gembira masuk ke SSI dan dapat mengikuti sesi pembelajaran dan juga mempelajari pengalaman baru di sekolah menengah ni. Pendaftaran hari ini melibatkan kerjasama erat antara sekolah dan ibu bapa. Apakah pesanan Cikgu kepada ibu bapa untuk memastikan kesinambungan pembelajaran anak-anak dari rumah ke sekolah? Harapan saya pada ibu bapa ialah memberi keyakinan bahawa anak-anak mereka boleh bersekolah dan berjaya di sekolah menengah, insya-Allah. Peralihan dari sekolah rendah ke sekolah menengah adalah satu fasa yang besar. Apakah nasihat Cikgu kepada murid yang mungkin berasa gementar atau takut pada hari ini? Gementar itu ialah perkara biasa pada hari pertama, tapi saya yakin bahawa anak-anak murid sekalian, cikgu-cikgu di SSI ini sangat mesra dan penyayang dan akan menyantuni kamu. Ya, insya-Allah kamu akan rasa selesa dan boleh sama-sama striving for excellence di sekolah ini dengan guru-guru yang hebat di SSI. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu. Selamat sejahtera Cikgu. Boleh Cikgu ceritakan sedikit bagaimana persiapan pihak guru untuk menyambut kehadiran murid-murid tingkatan 1 tahun ini? Okey, terima kasih. Untuk secara umumlah persiapan kita untuk pendaftaran murid-murid baharu di Sekolah Sultan Ibrahim ni melibatkan ramai ahli jawatan kuasa. Kita telah menyediakan senarai AJK lebih daripada sebulan lepas. Dan kita juga telah menyediakan satu medium untuk ibu bapa berkomunikasi dengan kita melalui grup Telegram sekolah.
Dalam proses tersebut, kita dapatlah mengumpul maklumat daripada ibu bapa. Okay. Di samping itu, kita juga dapat menyediakan ruang dan peluang ibu bapa berkomunikasi dengan kita. Okay, soalan kedua, pada pendapat cikgu, apakah perbezaan ketara yang murid-murid akan lalui apabila bertukar daripada sekolah rendah ke sekolah menengah di SMK Sultan Ibrahim ini? Okey, terima kasih. Soalan yang baik. Okey, sebenarnya kalau kita banding semua pelajar ini daripada persekitaran ataupun sekolah rendah yang berbeza-beza. Maka budaya, okey, disiplin dan juga cara pergaulan di sekolah masing-masing berbeza. Kami mengharapkan apabila di sekolah menengah, semua pelajar-pelajar tersebut dapat sehati sejiwa mengikut coran kata sekolah SSI, iaitu SSI Gemilang, Striving for Excellence. Okay, soalan terakhir kita, apakah harapan cikgu terhadap kerjasama ibu bapa dalam memastikan disiplin dan kebajikan murid terjaga? Pada pendapat saya, untuk membentuk seorang murid secara menyeluruh dan lebih baik daripada semalam, ia melibatkan kedua-dua pihak. Okay. Dan antaranya ibu bapa yang dapat menyokong guru-guru dalam membentuk anak mereka. Okay. Ibu bapa diharapkan selalu bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan apa-apa program atau aktiviti yang dilaksanakan untuk murid-murid. Baik, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Okey.